Jom kita camping, jom kita menikmati, jom kita healing dalam alam semula jadi. Bapak. Good morning semua. From the moment I saw your face, my heart found its home, a sacred place. In every smile, in every glance, you turned my world into a dance. I want to be forever by your side, through every storm. With you I'll ride. Say you'll be mine for all our days. With you I want to share life's beautiful maze. No matter the path that lies ahead, with you my love, there's no more dread. Every second with you it feels right. Loving you is my guiding light. I want to be Selamat pagi. forever by your side. Mambat, selamat pagi. Wawa, good morning. Morning. Masat, Morning. enjoy mancing. Ui, cantik view dia. Tadi pagi-pagi lagi kan, ada uap naik daripada permukaan tasik. Ui, tadi pagi Dapat lah. uap adalah dapat, boleh dapatlah juga shoot. Tak panggil. Tak panggil apa, Daddy keluar masuk toilet. Tak panggil buat macam mana. Okay, Boyan. Hi. Okay. Hi guys. Hi guys. Good morning. Good morning. I good mama. Okay. Guys, kebetulan pagi-pagi ni jalan-jalan nampaklah pokok bunga ni. Ingatkah pokok bunga apa? Sekali kita tengok betul-betul, rupanya pokok periuk kera. Kata mak kita toilet kan. Masya-Allah, cantik. Cantik Macam ni rupanya. Yang dah agak tua. Yang dah agak tua sikit. Ini pokok dia juga. Lepas tu dia bapak besar kat situ. Bapak besar. Tu dia. Boleh ambil warna. Ada orang buat kan? Ni dia. Mama sewa mama. Rupanya periuk kera ni keluar dekat hujung daun Nampak tak? Ini daun dia kan? Hujung urat dekat daun tu keluarlah periuk kera itu yang tersebut. Kamera pun tak boleh fokus dah. Lama-lama tengok lain macam pula bentuk dia kan. Dah lah. Lain macam pula. Kibon. Okey lah. Lama sangat kat sini kan. Rasa macam kita pergi masak nasi lemak sikit. Tapi nampak kat depan tu. Nampak tu daun pandan. Kita nak ambil sikit daun pandan lah nak buat nasi lemak kan. Nampak kan? Jangan Apis. Tu kalau saya masak nasi lemak untuk satu Malaysia pun tak habis daun pandan tu. Punyalah rimbun kan. Banyak gila. Memang best lah kat sini. Best. Bagi kami yang duduk berdekatan ni kira macam jackpot lah jumpa campsite yang dekat dengan rumah kan. Lepas ni agak-agak boring, laki outstation, kita lepak kat sini je. Kan? Best. Walaupun tak ada sungai tak apa. Tasik ni pun dah syahdu yang amat dah. Okey lah, jom. Nanti kita berkayak. Nanti kita berkayak. Nanti jom kita masak nasi lemak dulu. Jom. Wait. Outside with smiles,
wave and greet us. Let the worries fly away. Live for the moment. Oh, 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 sunny day. Oh, 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 let's laugh and play. Oh, 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 the world is bright. Oh, 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 all feels right. Shining down the golden rays, make the most of every day. Hold my hand and feel the cheer. In the sun we lose our fear. Oh, 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 sunny day. Oh, 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 let's laugh and play. Oh, oh, oh. Okay, selamat pagi. Yang tak berapa nak pagi kan. Selepas kita dah ambil mood tepi tasik, tengok kawan-kawan memancing yang kumpau. Oh no. Lepas tu kita pun terus ke sini masak. Okay, masak nasi lemak macam biasalah. Jadi menu kita nasi lemak dengan sambal, dengan ayam goreng berserta dengan ikan bilis dengan telur. Yang tak ada dekat sini ialah kacang dan timun saja. Okey, di sebelah saya jiran saya yang sangat baik hati dah goreng kari pap. Ya, Wawa. Ya, but dia tengah buat ais sebab dia bawa ice maker. Alhamdulillah, nanti siapa-siapa nak ais boleh ambil kat situ dan kita akan makan kat sini nanti. Ya, insya-Allah. Jadi begitulah sedikit sebanyak ya pagi kita di teras dimensi Kota Puteri Rawang. Okey, kepada sesiapa yang nak camping kat sini, yang kaki mancing kan, boleh datang ke sini. Disarankan tempat ni sangat recommended untuk anda lah, memang syahdu. Okey, tapi jangan bawa kemah besar-besar lah sebab tak muat, tapak dia comel. Gitu, comel-comel pun layan. Okey ya, itu saja. Nanti kita akan sarapan sama-sama. Okey. Minum kopi kat sini kan. Relax. Kita dah makan. Bila orang cakap kena rantai, Pukul berapa korang masuk? tak arat lah. Okey, jemput makan semua. Belakang ni ada Abang Mod yang dah berhindustan tepi tasik tadi. Kan? Penat lah. Ija pun dah makan katanya. Makan. Jagi. Okey, jom kita makan ya. Bismillah. Banyak buah kan? Dia brilha na manhã fria, sussurros de vento no mar, no horizonte sol nascia, tramando sonhos no ar, flores dançando na areia, com a brisa que vem do ar. Sentimentos que vagueiam, raios de luz a iluminar. Brisa leve a nos guiar, chama acesa a brilhar. Em seus braços vou encontrar o amor no ar. Coqueiros sussurram segredos entre as ondas do mar, na dança dos corais e medos, nos encontramos no seu olhar. Oh, pandai. Oh, pandai. Abang Mod tak nak terjun ke? Tengah rekod ni. Tengah rekod ni. Malu. Cukuplah Hindustan tadi ya. Cukuplah Hindustan tadi. Gitu. Okey. Okey, kat tepi kolam ni ada shower. Mandi pool. Make sure kaki bersih lah. Dulu apa yang patut Baru terjun. Okey. Dan poolnya kat sebelah sini je. Okey. Dan sini campsite kita. Sini campsite sederet lah sampai kat belakang sana. Sini kolam, boleh mancing. Ya.
Campsite ni bentuk dia L. Okey, panjang sampai sana, panjang sampai situ. Okey. Lepas tu ada lagi satu campsite kat sana, kawasan terbuka lah kat tengah-tengah padang kat situ. Alright. Seda brilha na manhã fria, sussurros de vento no mar, no horizonte sol nascia, tramando sonhos no ar, flores dançando na areia, com a brisa que vem do ar. Sentimentos que vagueiam, raios de luz a iluminar. Brisa leve a nos guiar, chama acesa a brilhar. Em seus braços vou encontrar o amor no ar. Coqueiros sussurram segredos entre as ondas do mar, na dança dos corais e medos, nos encontramos no seu olhar. Jom kita kopi-kopi kejap sebelum kita makan tengah hari nanti pukul 2, pukul 3. Seda brilha na manhã fria, sussurros de vento no mar.